Assalamualaikum. Mercedes-Benz E250 AMG untuk dijual. Harga jackpot bang. Masa baru harga kereta ni 300k lebih bang. Bukan 300k tepat. Sekarang saya nak jual bukan 100k, bukan 80, bukan 60. Saya nak jual harga ngam-ngam RM50,000 sahaja. RM50,000 abang dah boleh dapat Mercedes-Benz yang model facelift. Yang ini bukan recon bang. Yang ini beli dekat Cycle Garage, original. Lampu model facelift, semua cantik. So body kereta cat memang cantik lagi. Sport rim model baru. So bahagian depan abang tengok kereta ni cukup mewah bang. Memang mewah sangat. Dia nampak kaya, nampak garang lagi. Okey, tahun kereta 2013. Yang ini bukan convert Original model facelift AMG, grill AMG, lampu smoke. So kereta bukan luar saja cantik, dalaman abang tengok. Yang ini ada panoramic roof, cermin boleh buka penuh, belakang pun boleh buka. Steering AMG 3 batang. Interior seat warna 2 tone warna cerah dengan dashboard warna hitam. So abang tengok door trim dia hitam, nampak cantik, nampak mewah, nampak kaya. Yang ini abang boleh beli, boleh pakai. Kamera 360 bang. Kamera depan ada, tepi ada, belakang ada, semua ada bang. Okey, bawah saja tak ada bang. Okey. So abang tengok interior kereta ni semua kemas. So yang mana nak pakai Mercedes-Benz yang senang jaga, boleh pakai yang ini. Sebab yang ini Rotex dia murah saja. Ini 2.0 liter saja. So harga Rotex 300 lebih. Insurans pun tak mahal mana pun, murah. Dan kereta ni yang paling senang jaga. Abang tak payah beli Mercedes E300. Yang ini bukan hybrid dan bukan diesel. Barang ni saya jual bang, saya bagi tahu banyak kali, harga saya ni murah. Kalau abang dapat lagi murah, itu bukan petrol bang. Itu enjin diesel dan hybrid. Yang ini petrol bukan hybrid. Bukan diesel. So kereta ni abang boleh beli, boleh pakai. Harga cukup murah 50k. Kalau abang nak murah, ambil CR-V 40,000 sahaja. Kalau nak murah lagi, ambil CR-V hitam 30,000 saja. Assalamualaikum.